أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita hadir, kita yang berada pada malam ini, mudah-mudahan keberadaan kita semua mendapat keberkatan, mendapat rahmat, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk renungan kita bersama. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yawmal qiyamah fayusbaghu fi an-nari sabghatun thumma yuqalu lahu ya ibnu adam hal ra'aita na'iman qattu fayaqul la wallahi ma ra'aitu na'iman qattu aw kama qala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita tentang yang dikatakan nikmat dunia ni. Nabi nak cerita kepada kita ni Pak Long tentang nikmat dunia. Satu benda yang kita duk ligan, yang kita duk cari, yang kita duk kejar dalam hidup kita ni, sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi nak cerita.
Nabi nak habaq mai dekat kita ni, yang satu benda yang kita duk anggap hebat selama kita hidup di dunia ni, nikmat dunia. Semua benda ni orang kejang, semua benda ni orang ligan. Pangkat, jawatan, kemasyhuran, kekayaan, semua ni orang duk ligan waktu dia hidup di dunia ni. Alhamdulillah, kita ni boleh lagi duk main semayang ni tuan-tuan. Ni satu nikmat yang orang tak nampak. Bila sebut kata nikmat ni, orang nampak rumah besar. Bila sebut kata nikmat ni, orang nampak kereta besar. Bila sebut kata nikmat ni, orang nampak duit yang berkepuk-kepuk yang banyak. Semua ni kita duk ligan. Ramai manusia duk ligan waktu lepas hidup di dunia ni. Dalam hadis ni Nabi nak cerita, Nabi nak tunjuk yang kata nikmat dunia ni tara mana. Nabi nak bagi kita nampak yang kata nikmat dunia ni tara mana. Nabi nak habaq yang kata nikmat dunia ni tara mana. Di dalam hadis ni Nabi kata apa dia? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Hari kiamat kelak Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat bawa. Nanti ni Allah Taala suruh malaikat bawa. Pada hari kiamat nanti ni Allah Taala suruh malaikat bawa. Bawa siapa dia? Malaikat bawa orang yang mendapat nikmat di dunia ni. Masa duduk di dunia ni Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia. Allah Ta'ala suruh malaikat ni bawa orang ni. Waktu tu dia duduk di mana? Orang yang mendapat nikmat dunia ni pada ketika itu, yang nak dicerita ni, dia duduk di mana? Dia balik pi akhirat ni, na'udzubillah, dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Allah Ta'ala suruh bawa mai seorang lelaki yang paling menikmati kehidupan di dunia ni, namun sayangnya ketika dia berada di akhirat kelak, dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Yang kita takut, na'udzubillah min dzalik. Nikmat di dunia ni Allah Ta'ala lungguk kepada dia. Waktu dia duduk di dunia ni, Allah Ta'ala campak dia duduk, orang tua kata, seolah-olah semut duduk dalam balang gula. Tapi dia tak pandai menikmati nikmat itu selari dengan kehendak Allah. Akhirat kelak dia termasuk dalam golongan neraka. Bila Allah Ta'ala suruh malaikat malaikat ni bawa ahli neraka ni, yang dia ni waktu di dunia dulu dia di antara manusia yang mendapat nikmat yang cukup banyak di dunia tu, mai di neraka ni, fayusbagu finnar sabrah. Malaikat ambil orang ni, orang yang duduk di dunia tu dia dapat nikmat macam-macam dulu ni, tapi dia termasuk dalam ahli neraka. Malaikat ambil orang ni, malaikat buat apa dia? Pi celup dalam api neraka sekali celupan. Pi ambil celup dia, sekali celup dia. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Sekali celup dia. Ambil, wap, angkat. Summa yuqalu lahu, lalu malaikat ni kata dekat dia. Dia kena celup sekali, malaikat ni tanya dia. Ya banu Adam, hai anak Adam, hal ra'aita na'iman qattu? Hai anak Adam, adakah hang ni pernah merasakan sebarang kenikmatan? Hang biasa rasa nikmat tak? Masa hang hidup di dunia dulu ni, hang biasa rasa nikmat tak? Sebab masa dia duduk di dunia, dia dapat macam-macam. Dia duduk kata dah, alhamdulillah, aku ni hidup di dunia ni, Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam kat aku. Malaikat tanya dia, hang ni biasa rasa nikmat tak?
Bila malaikat ni tanya dia, lepas dia kena celup dalam api neraka, sekali celup, malaikat tanya dia, hang biasa rasa nikmat dah? Apa ahli neraka ni jawab? Fayaqul, bila malaikat tanya dia jawab apa maklum? Dia kata, la wallahi ma ra'aitu na'iman qattu. Dia kata apa dia? Dia kata, demi Allah, wallahi, la wallahi, dia kata aku tak pernah rasa apa-apa nikmat. Demi Allah, aku tak pernah rasa apa-apa nikmat. Tak pernah. Sekali celup tu lupa habis nikmat yang dia dapat di dunia ni. Selama puluhan tahun dia hidup di dunia ni, dia dapat nikmat yang macam-macam. Sekali dia kena celup dalam neraka, lupa habis nikmat atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali celup. Yang masa dia duduk atas dunia ni, dia duk rasa macam-macam dah. Dia pakai kereta hebat, dia rasa dia sombong dengan kereta hebat. Padahal kereta tu maklum bukan hak dia, hak bank. Dia rasa sombong dengan hak bank. Hak tu boleh gagah lagi lah, kereta bank nama kita. Hak lagi sekarang ni nak punya tunjuk kata dia kaya, pi ambil kereta orang, naik buat belagak dengan kereta benda orang, duk tangkap gambar, boh dalam sosial media. Hak jenis ni pun ada. Ada belum orang lain ni? Ada. Kok Sungai Petani dia pun ada. Nak buat lagu mana? Nak mengebat dengan kata benda sendiri? Tak ada. Pergi ambil kereta. Naiklah kereta apa pun, kereta hebat lah pada balong Alphard ke, Wildfire ke. Balik mai kok kampung ni dia buat mengebat. Nak abang kata kaya, naik kereta. Naik kereta pula nama Cina. Hak bini ni tak sanggah lah duk tangkap gambar nak tunjuk kaya. Terpaksa pi menumpang kereta meredak orang nak tunjuk kata kaya. Nak habak kata dia ni kaya. Ni tipu dunia ni. Yang kata tipuan dunia ni maklum, Pak Long ni dia. Belagak dengan kata orang, nak menumpang belagak dengan kata orang, nak tunjuk acah-acah kaya. Allahu Akbar. Saya punya prinsip mudah lah. Saya punya prinsip belum biar naik siaga buruk tak apa, janji geran nama kita puas hati. Daripada duk mengebat naik Alphard orang, geran nama orang. Daripada duk naik kereta-kereta mewah, geran nama orang. Orang pun duk tengok kata ni menumpang apa semua. Lebih baik naik kereta buruk atas nama kita. Tu prinsip saya. Baik naik saga, baik naik kancil, janji keran nama kita. Tu baru orang yang beradab. Tu baru orang yang ada kata benda. Ni dia, ni nak abang ni. Sekali celup dalam neraka, lupa habis apa yang dia ada ni. Lupa habis apa yang dia ada. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Baik. Ada 6 pengajaran daripada hadis ni yang saya nak kongsikan. 6 banyak sangat maklum. Ambil 4 sudah. Mau gagah 6 kitab ni tak baca dah. Nak ambil 4 dia maklum 4 tu pun tak tentu maklum ingat. Tulis bulan ni, buka pula bulan depan. Ada 4 pengajaran penting daripada hadis ni apa dia? Yang pertama kata ulama, Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim ni, dia kata apa dia? Azab di dalam neraka ni dia kata menafikan seluruh kenikmatan dunia. Dengan sekali celupan di dalam neraka,
dapat melupakan 1000 kenikmatan yang pernah kita rasa di dunia ni. Ni. Sekali celup. Tadi Nabi kata, kawan ni kena sekali celup. Bila malaikat tanya dia, dulu ni hang pernah rasa nikmat tak? Dia kata tak. Tu nak abang, sekali celupan neraka melupakan 1000 kenikmatan dunia yang pernah kita rasa waktu kita hidup di dunia dulu ni. Jaga. Saya kata dah hidup di dunia ni kena tiru pegawai hadut jaga counter bank lah. Duduk di dunia ni kena tiru perangai counter bank tu. Hadut jaga pegawai, hadut jaga counter bank tu. Pasal apa ustaz? Pagi-pagi Pak Long dia masuk duduk kat kaunter tu, duit penuh dalam laci 50, 100. Dia tak pernah sombong. Siapa mai minta, semua dia bagi. Hadut jaga counter bank tu. Ada dia sombong, hoi duit aku banyak. Tak ada. Duit banyak dia duk gelak tuan tu. Siapa mai minta, semua dia bagi. Betul maklum. Kawan tu mai nombor naik 1209. Jangan duk tikam. Ni contoh nombor counter bank. Pak Long ni pun bukan boleh dengar nombor ni. Sama-sama dengar nombor tu, terus khabar pokok tengok pen ada ke tak. Ni perangai. Tapi Pak Long tu dia tak main malam ni, dia tengok ni tak. Main ni semua bagus-bagus, dengar nombor tak rasa apa. Tekan-tekan 1209, kawan tu pun main. Mai kata nak ambil duit tengah 2000, dia pun ambil perak boh kat mesin tu, ambil bagi tengah 2000. Ada dia sehati tu? Tak ada. Orang mai minta, bagi. Duit banyak, tak sombong. Satgi mai petang, bank pun dah nak tutup. Duit dalam laci hat tadi penuh. Dia hantar balik ke orang, dia kunci laci, sekupang pun tak tinggal dalam laci tu. Ada tak dia sedih maklum? Ada tak dia susah hati? Tak ada. Keluar bank duk tutup rokok depan pintu bank lagu tu gelak. Sebab apa? Sebab dia tahu tu bukan harta dia. Hak tu hak orang yang dia kena jaga, amanah dia kena jaga. Macam itulah kita hidup di dunia ni. Jangan sombong. Apa dia yang kita nak sombong dengan dunia ni maklum? Apa dia kita nak sombong dengan dunia? Apa dia hak kita betul-betul yang kita nak sombong, yang membolehkan kita sombong ni? Cuba abang sat, apa hak kita? Tak ada. Mata haduk kejit ni, dia berkelip ni pun bukan hak kita. Bila kita ni dunia ni, sekali celupan dunia, neraka melupakan 1000 kenikmatan dalam dunia. Sebab tu Imam Nawawi kata itu menandakan nikmat di dalam dunia ni, nikmat dia sangat kecil. Dan azab di dalam neraka sangat dahsyat. Yang kedua, kata ulama, pengajaran daripada hadis ni yang kedua apa dia? Nak menunjukkan kepada kita, inilah hakikat dunia. Imam Nawawi kata dunia ni tiada nilai jika nak dibandingkan dengan akhirat. Dunia ni tak ada nilai. Kalau nak dibandingkan nikmat dunia ni dengan akhirat, tak ada nilai, kata Imam Nawawi. Tak ada nilai. Kalau nak dibandingkan dunia ni dengan akhirat, nilai dunia ni tak ada. Sebab apa? Sebab apa yang ada di dunia ni semuanya berbentuk sementara, tak ada yang kekal. Cuba habaq dekat saya Azad Pak Long, di dalam dunia ni apa dia benda yang kekal? Yang maklum Pak Long rasa kekal atas dunia ni ada apa? Tak ada apa. Ustaz, saya sakit Ustaz. Baik, sakit tu kekal tak? Tak kekal Ustaz. Bila? Saya mati habislah penyakit ni Ustaz. Tak kekal. Ustaz, saya susah Ustaz. Susah pun tak kekal. Tambah kita duduk di Malaysia ni pula balong. Malaysia ni antara negara yang mewah lah. Sebab tu kawan kita kena tenggelam banjir apa semua di Aceh no. Lepas buat video minta Malaysia tolong. Saudara mara kita di sana ni
minta tolong. Dia Aceh ni Pak Long. Nak buat lagu mana Pak Long? Pokok nyok pun tinggal sama tinggi dengan pokok bunga. Selut turun ni, pokok nyok tinggi sama dengan pokok bunga Pak Long. Ada berada tu dia duk makan buah. Tepi dia, Syed Mera motor tinggal panjang tu tenggelam motor dalam numpuk tu. Nak buat mendatang apa Mak Long? Bawa mai bekho pun, lah kali dengan bekho pun tenggelam. No dahsyat no tenggelam bah no Pak Long. Dia Aceh no. Sampai rakyat sana buat video mohon bantuan daripada Malaysia. Dia tahu orang Malaysia ni bagus. Tahu orang Sungai Petani ni pun bagus. Tengok muka pun bagus Pak Long. Bagus tengok muka Pak Long bagus. Ngaji tak pernah tinggal, kitab tak pernah ada, ustaz mengajak lena. Bagus Pak Long. Tidak Pak Long. Nak cari tak kau mana lagi. Ulang sekali lagi ustaz ayat tu. Saya ulang lah. Mengaji tak pernah tinggal, kitab tak pernah ada, ustaz mengajak lena. Bagus. Hang habaq kuliah tak mana semua dia pi. Sama-sama ustaz tu pun amma ba'du dia lena. Dia nak jaga pula bila wallahu a'lam. Jaga hak tu ayat gerak orang tidur. Bagus orang Malaysia ni Pak Long. Bagus. Nulah NGO ni pun duk kutip duit hantar bantuan di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah kita di Malaysia ni Mak Long. Tak payah. Saya nak tanya tuan-tuan dan Pak Long ni. Saya tengok Pak Long ni semua muka jenis ahli fikir ni. Pak Long cuba habaq dekat saya Pak Long. Rakyat Malaysia ni ada tak Pak Long hak mati kerana kelaparan? Ada tak? Mungkin biasa ada lah. Tapi boleh bilang lah. Tak tahu. Mungkin ada. Tapi takat saya hidup 30 tahun lebih ni, saya tak pernah dengar lagi rakyat Malaysia mati kerana tak makan. Hak banyak mati kerana makan. Tahu-tahu mai 3 bulan tebuk lubang tani. Punca apa dia Pak Long? Punca makan. Tebuk tani. Dialisis. Kencing manis. Punca apa dia? Makan. Sampai kaki kena kerat pun duk tarik lagi. Ada Pak Long tu tarik buih ni Pak Long sampai jatuh bawah meja. Kaki kudung dah sebelah. Tanya dia Pak Long ni kaki tu pasal apa? Kencing manis kan? Sambil dia duduk minum tarik. Saya kata, hai, kaki hilang pergi sebelah pun tarik tak tinggal tak? Dia kata, merangkak pun saya main minum lagi Ustaz. Kata pantang lah Pak Long. Dia kata istilah pantang tak ada dalam hidup saya Ustaz. Mau takat doktor kerat kaki tak heran lah. Mengesut main lagi nak minum teh tarik. Saya ni akan berhenti teh tarik ni Ustaz bila doktor kata minum lagi 2 gelas mati. Baru saya berhenti. Mau takat kerat kaki mengesut main lagi ya. Kemas orang tua ni. Duduk ke belah Pengulu Him. Tempat pun bukannya lekeh Pak Long Pengulu. Pak Long nak Pengulu. Mengesot main lagi. Susah ke rakyat Malaysia? Tak ada. Dia tak ada berai apa. Dia main dekat masjid jumpa Tok Imam. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam. Ni cerita ni Malaysia. Tak ada apa-apa kan sikit main nak terkedarah pun tak ada benda dah Tok Imam. Tok Imam kata awak tak ada apa dah. Tak ada nak terkedarah apa dah Tok Imam. Tok Imam kata meh. Tu belakang tu dia kata hampir ambil tu. Pergi ambil sekampik beras tu, zakat bagi tu ambil. Lepas tu dalam tu ada telur, ada apa semua, balik makan. Ada makan tak tuan-tuan? Main masjid ada? Ada. Dia dapat beras, dia dapat apa barang-barang makan, dia buh larga motor, start motor, balik hantar dia rumah. Balik rumah bini dia kata, hai, nak keluar pula. Dia kata nak pergi pejabat adun pula. Ni kelaku geng Sungai Petani. Dia start motor pergi pejabat adun. YB, ada apa-apa nak ni makan? Tak ada apa. Pergi masjid haram tak bagi. Dia buat taik atas masjid. Padahal dia dapat dah tadi orang masjid bagi. YB kata, oh masjid tak bagi. Tak ada apa. Main nak terkedarah sebiji nasi pun tak ada ni. Nak YB nak?
Ada apa? Saya hari tu ni ingat tak? Ingat tak tu? Malam tu, masa malam live tu, pergi kempen tu, saya. YB ni pun tak bagi pilihan raya tak apa hari dah. Dia kata tak apa, pergi ambil beras tu satu, telur sepapan, tu sebungkus, buat balik. Dia kata duit tak ada, duit. Dia kata nak buh minyak pun tak boleh. Dia kata IC ada, duit tak ada, tak boleh buh lah kata. YB pun raba-raba dalam bukit, ada 50 tarik pergi bagi. Dia kata mau lagu ni, dia kata tobat menang pula. Dia hantar beras YB adun tu di rumah. Tu dia nak keluar. Bini dia kata keluar pula dah. Dia kata parlimen pula. Start motor pergi pejabat parlimen pula. Pergi pejabat parlimen, dia kata tak ada apa YB ni tak guna adun tu, pergi minta haram tak bagi pun dia kata. Tu lepas suruh mai parlimen bagi pula, buat balik pula. Start motor, bini dia kata abang nak pergi mana lagi? Dia kata habis danu, dia kata nak pergi pejabat NGO pula. Dia pergi pejabat NGO, dia kata masjid tak guna, adun tak guna, di parlimen tak guna. Mujung ada NGO. Pok NGO ni pun tangkap gambar boh dalam Facebook apa semua, bagi kembik. Lah kali rumah dia boleh buka kedai runcit. Ni realiti Malaysia. Susah tak mana? Hang susah lagu mana pun dunia, syak dia. Sebab apa? Binasa. Akhirat baqa. Darul baqa, kekal. Ni yang kedua Imam Nawawi kata. Yang ketiga, kenikmatan di dunia ni kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ni tak akan dapat membantu hang kalau nikmat dunia tu hang tak guna dengan keimanan untuk melakukan amal soleh. Faham tak lo? Nikmat di dunia ni tak ada guna. Ya ke ustaz tak ada guna? Ya. Macam mana tu ustaz? Bila mana nikmat dunia tu hang guna tanpa iman dan melakukan amal soleh, tak guna. Kita guna nikmat dunia ni dengan iman. Untuk apa dia? Nak buat amal soleh. Ni dia kenikmatan dunia. Ada duit kupang, alhamdulillah. Nikmat tak duit kupang banyak di dunia? Nikmat. Jaga nikmat tu dengan iman, buat amal soleh. Tu tabung masjid berjalan, jolok. Boh bagi penuh Pak Long dah. Ni Pak Long pun boleh kilit tabung tu sampai 3 sekali kilit tu, makna tak berat lah tu. Tolong. Duit ada, guna untuk amal soleh. Ada kesihatan, ada ustaz. Sihat, alhamdulillah. Jaga sihat tu dengan iman. Jangan melakukan maksiat dengan kesihatan. Jaga. Saya nak cerita kat tuan-tuan, boleh tak satu cerita? Boleh Mak Long? Sekali orang kata ustaz ni mengajar sikit, cerita banyak. Mampu pergi aku lah, ni cara aku. Moham pandai hang main mengajar, aku nak dengar pula. Dia mengajar kuliah maghrib ni Mak Long, bukan serupa mengajar universiti. Mak Long nak paisa ke? Awak main mengajar kuliah maghrib ni, tengah tahun ada paisa. Mau buat paisa, semua fail. Mengaji setiap hari. Ingat. Nak study lagu mana, kitab pun tinggal kat masjid. Jadi mengajar kuliah maghrib ni santai-santai sudah. Saya nak cerita Pak Long. Orang yang ada nikmat tak dilapik dengan iman, tak digunakan untuk amal soleh. Dalam pengalaman saya menyampaikan ceramah ni, duk musafir dakwah ni, pergi sana pergi sini ni, pernah satu ketika saya berkuliah dekat satu masjid yang saya tak mau habaq masjid tu di mana, demi nak menjaga maruah. Saya pergi mengajar macam di sini lah. Saya jamak qasar, main-main maghrib, jamak qasar, habis kuliah, saya keluar. Saya duduk kat kereta. Macam saya duduk main sini. Satu ketika, tak payah duduk abang lah, bila Pak Long dengar cerita ni sudah. Ada satu orang dia main ketuk tingkap kereta saya. Lepas kuliah, orang lain duduk semayang, dia main ketuk tingkap kereta saya. Dia kata, ustaz, boleh tak saya nak jumpa ustaz tak?
Dia pergi habaq kat driver saya. Driver saya kata, tak apa-apa sembang Ustaz. Saya kata boleh. Dia kata, ni saya nak bawa anak saya dengan isteri saya nak main jumpa Ustaz, boleh tak? Saya kata boleh. Kita pun dia ingat apa dah, kita saya pun tak kenal dia tak apa. Dia main bini dia main anak perempuan dia, dukung budak. Saya pun duk standby lah. Selalunya haduk main lagu tu dia suruh buat apa tu imam? Suruh tahnik. Kita pun duk standby lah, duk tengok mana ayak mineral nak basuh tangan tu nak tahnik budak. Dalam hati saya, ni kena tahnik pula. Dia kata, Ustaz, ni isteri saya. Ya. Tua lah bini dia tu pun. Dia ni pun saya ingat. Kalau nak ni pun awal 60 lagu tu kot. Tapi kemah. Badan ragam apa semua. Dia pakai seluar jin, baju buah dalam pun pungkuk tak jatuh belum. Ni kencing manis sampai pungkuk pun tak ada. Pakai seluar jin pun nampak lagu kain pelekat ni. Ni kemah. Badan dia kemah. Kira tali pinggang pun duk buah perut pun bulat kan. Kemah. Orang agak. Ni anak saya. Oh, dia saya kata ni cucu ke? Dia muka lain. Ni bini dia hak tua, hak budak perempuan duk dukung baby tu, anak dia. Saya tanya, baby ni cucu ke? Dia muka lain. Saya pun duk tengok, tak ada mereka bawa apa ke? Kok lah ada paper bag dalam tu ada buah kurma ke apa? Tak ada. Saya kata, ya bang, ada apa hajat tu? Saya ni Ustaz tak tahu nak rujuk kat siapa dah. Saya nak tanya pandangan Ustaz. Okey. Ni bini saya. Ya, bini dia nampak tua pada dia. Yang ni anak saya. Baby ni dia diam. Saya tanya, baby ni je nak? Ustaz, baby ni kira beranak mai hasil perbuatan saya dengan anak saya. Boleh faham tak? Dia pergi ceret anak dia. Dia pergi balas anak dia. Keluar baby ni. Saya dengar tu Pak Long, dia jadi ceri noh, jadi macam terkejut ceri noh. Rup dia main tu. Rup. Saya kata, kok mana? Saya tanya, jadi kok mana? Ustaz. Dia mula, Ustaz. Bini saya, dia tak boleh layan saya dah Ustaz. Dia tak boleh nak ikut apa yang saya nak. Dia tak boleh nak memenuhi apa keperluan saya. Saya sihat. Saya ni dekat 60. Bini saya muda pada saya. Tapi dia dah tak mampu dah Ustaz. Saya sihat. Saya ni masih mau. Boleh faham lah tuan-tuan nak cerita ni bagi budak-budak dengar. Dia dah tak boleh layan saya. Saya nak menikah lain. Dia tak bagi. Saya tanya dia. Saya kata, abang, nikahlah. Yang abang takut tu pasal apa? Hak kita. Hak pintu pun dia tibai celah tu. Pak Long ganggu kita cerita tu. Saya cerita pun terganggu. Pak Long dengar pun terkejut. Pintu tu musik kita. Saya kata, nikahlah. Abang nikahlah, yang abang takut pasal apa? Dia kata apa dia, Pak Long? Dia kata, Ustaz, saya nak nikah apa? Saya macam mana tak takut Ustaz? Semua yang saya ada ni bukan hak saya, bini saya. Komah bini, kaita bini. Hak dia ada 2 biji peluru, 1 piston tu . Saya Ustaz. Jadi bila keinginan saya nak, satu hari saya balik rumah Ustaz, bini saya tak ada, tinggal saya dengan anak perempuan.
Tak tahulah jadi macam mana. Saya pun lupa ustaz ni. Salah saya ustaz. Salah saya pun lupa apa semua. Saya pun tak tahu macam mana ustaz ni jadi macam ni ustaz. Marah apa semua. Saya kata ni pergi beranak di hospital mana tak ada ustaz guna bidan kampung nak jaga maruah ni. Tu saya kata ni mai kat saya ni nak buat apa? Jadi saya nak tanya ustaz budak ni saya nak buat macam mana? Mai tanya saya maklum saya nak buat apa? Bukan saya nak kata tak apa abang tinggal kereta saya belah. Nak kata lagu tu lah. Kalau tu imam nak kata je nak. Nak kata apa? Nak kata apa? Kita nak kata apa tu imam? Nak kata apa? Tak kata apa kita pun. Dia kata saya dah buntu, saya dah tak tahu ni saya nak tanya ustaz macam mana. Dah saya pun fikir-fikir ada dah saya bagi pandangan kat dia apa semua tu. Ada dah saya bagi pandangan kat dia apa? Bagi pandangan lah tu sikit lah. Tolong tahnik ustaz. Tolong tahnik ustaz. Ni nak habaq apa dia Pak Long? Ada kesihatan. Allah Ta'ala bagi sihat dekat hang. Tapi hang guna kesihatan tu tak dengan iman, tak melakukan amal soleh. Ni Imam Nawawi kata. Dan yang keempat, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa dia? Kenikmatan di dunia ini bukan hakikat, tetapi adalah khayalan. Kenikmatan di dunia ini bukan hakikat, tetapi adalah khayalan. Khayal. Umpama mimpi maklum dunia ni. Bila kita akan menjaga daripada mimpi kita ni maklum, bila mana kita mati baru tersedak daripada mimpi kita. Inilah khayalan, bukan hakikat, kata Ibn Hajar. Mudah-mudahan 4 kesimpulan ataupun pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan yang kita baca ni mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita. Pada muka surat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 36 tu ya Imam. Betul tak? Muka surat 36 dan lagi sabda Rasulullah tu nah. Saya tanya orang tu betul tak Imam? Betul ya? Baik. Dan sabda lagi dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang terlebih dibenci pada Allah Taala itu beberapa suara. Nabi kata ada beberapa suara yang Allah Taala benci, yang Allah Taala tak suka. Pertama, suara orang yang meratap, yang tak redha dengan ujian Allah, dia meratap, terutamanya meratap atas kematian. Saya tengok ada orang meratap, dan saya tak mau nak ulas lebih-lebih, saya takut orang kata menghina pula. Tapi bila saya sebut meratap, fahamlah. Meratap. Dalam satu bahasa lagi Kedah ni meratui. Meratui. Duk tak puas hati dengan Allah. Ya Allah, awaklah. Duk awaklah saja. Pasapalah mak tak mati dulu cik. Oh ya awaklah, yang hang mati dululah. Ya Allah, aku ni tua dah. Pasapa tak bagi aku mati, bagi anak aku mati. Awaklah anak aku yang mati. Ini maklum, sayang tu sayang, tapi kena ada redha. Hak ni boleh cakap lah, tak kena tak apa cik. Mau kena baru tahu Selasa dengan Khamis kok celah tu Rabu. Tidak duk ingat lepas Selasa tu Khamis, celah tu Rabu dia tak perasan. Tak kena tak apa malu. Orang yang kematian, ni yang pertama, Allah Ta'ala benci suara ni. Yang kedua, suara seruling dan bunyian
di dalam kesukaan yang sangat-sangat melalaikan. Hak ni Allah Ta'ala tak suka. Dan tiada seorang diseksakan dengan dosa seseorang, melainkan orang mati diseksa sebab menangis dan meratap dan menangis atas rumahnya apabila disebutkan oleh mereka itu segala sifat dan perangainya semasa ia hidup. Kita ni siapa buat dosa kita tak tanggung, melainkan yang pertama mak bapak yang menanggung dosa anak-anak yang tidak diberikan pendidikan dan kefahaman hukum hakam agama. Contoh, anak dia tahu tak pakai pakaian yang tak menutup aurat ni berdosa? Tahu. Mak pak dia tegur tak? Tak. Bahkan mak pak dia redha, dia tanggung. Mak pak ni tanggung anak buat. Tapi kalau mak pak dah tegur, anak ni duduk gagah buat juga, terlepas mak bapak. Anak dia ni kerja hebat, pak dah tua dah tak larat, duk menumpang pula rumah anak. Kita ni duduk rumah pun anak tolong buat besar rumah kat Pak Long kan. Tapi anak Pak Long ni masalah, dia kerja lawyer Pak Long ni. Lawyer pula, lawyer hebat tau. Dia ni pula anak dara tua tak menikah. Umur pun dekat 40-an. Tapi kemas lagi, nampak kemas. Dengan dia kot chain duit. Oh, kot tu bukan kot chain duit lagu kita Pak Long. Kita punya kot chain duit bau duduk tang siku. Kot chain duit lah. Pergi beli dekat bandel. Pada bau ni pergi duduk tang siku. Punya besar. Kot Pak Long duduk pakai mayang subuh. Sejuhu. Balas kot chain duit kita duduk ingat dekat King Kong mana mayang. Baju besar pada badan. Ni dak kot pun kemas. Satu pasang kot tu maklum RM60,000 depa punya duk pakai tu. Tok Imam tahu tak baju ni depa order satu pasang. Baru ni saya sembang dengan kawan tu dia abang. Saya tanya dia, Datuk ni satu pasang berapa? Dia kata yang ni beli lama dah ustaz, 6 tahun lepas. Saya kata elok lagi. Elok berapa Datuk beli? Kita pun tengok-tengok. Dia punya jenama dia tu kan. Jenama ni tak pernah duk jumpa maklum Bukan Kiki Lala. Jenama tu bukan jenama Kiki Lala maklum. Kita nak sebut nama pun Stephanie apa tak dia punya baju tu. Saya tanya dia berapa satu pasang ni. Dia kata saya beli ni 5-6 tahun lepas ni harga dia RM48,000. Tu dia apa long. Mau dia bagi duit tu Tok Imam tukar pula kapek masjid kita ni. Baju long. Pakai dengan kemas apa tapi aurat tak tutup. Kata anak Pak Long ni. Pak Long ni pun tegur lah. Kawan pun dia ni duk main duk masjid apa mau tegur ni. Yam, anak dia nama Maryam. Yam. Hang pakai begini sikit lah abah ni. Bukan hang tak tahu dedah aurat ni haram. Ni hang rambut perang. Rambut perang. Mata kelabu. Dia pergi bubuh tu. Mata kelabu rambut perang. Lepas tu hang ni pula dia lagu gelap. Orang tengok kata ni orang Sungai Petani kau orang pereka ni geruh mana ni. Kaitu orang masjid tanya abah ni geruh mana. Duk rumah malu abah. Abah. Tak apa abah. Kau masuk neraka pun kau takkan tarik abah. Tu ayat dia. Kalau kau masuk neraka pun kau tak tarik abah Taklah bukan masalah masuk neraka apa mau ni abah. Tak apa abah. Ni kau abah nak kau pakai apa pun kau takkan tuntut ke abah. Abah dah bagi pendidikan dah. Tapi kau saja buat. Selesai. Habis. Nak kata apa Pak Long? Nak marah pun saya kenci manis naik. Pak Long ni bukan boleh marah. Marah penat. Orang lena buat kerja. Pak Long lena kes marah. Marah ya gula ni. Letih. Tak apa. Tapi kalau Pak Long tak bagi pendidikan kepada anak, tak pernah tegur, bahkan meredai perbuatan mereka, naik atas kepala. Dia tengok anak dia. Lawa kok nak pakai ketat-ketat lagu ni lawa. Badan pun elok. Seluar tu abah nak tegur sikit. Tu berlongak. Cuk ketat lagi.
Anak dia kata, abah pakai dah itu payah nak buang. Tak apa, minyak gerih banyak. Dia abah lomok, dia kata. Pakai bagi ketat lagi. Sampai nak makan, mak long tak boleh duduk atas kursi. Tak boleh nak duduk. Seluang torat, tak boleh nak duduk. Pergi kedai makan, makan berdiri, tak boleh duduk. Punya ketat seluang tu. Abah dia kata ni baru elok orang tengok abah pun bangga. Mak hang pun dulu lagu tu dulu. Tapi lah tak payah dah. Mau dia pakai pun orang duk ingat. Anak patung jalan. Gelebih rata lah. Dia tak? Perut pun berlipat. Itu cekelat hilang. Duduk bercelah perut tu ya. Duk cari cekelat kopi ko tu tak jumpa. Tengok-tengok duk bercelah perut. Terlekat. Tu yang abah tak bagi mak hang duk bagi ketat-ketat dah. Pelik dia kata. Sampai orang tak tahu mana perut mana ketiak ni berlipat dia kata. Hang elok. Hak lagu ni terjun naik atas kepala pak. Yang kedua Pak Long, yang dapat perbuatan orang lain buat ni apa dia Pak Long? Sama dah bini. Sama bini. Bini. Laki tak didik dengan agama. Bini duk buat naik atas kepala. Naik atas kepala. Bini. Sebab tu carilah pakaian kepada bini ni. Bukan wajib beli baju hak mahal-mahal Mak Long. Ni saya nak pesan dengan Mak Long no. Suami tak wajib beli baju hak mahal-mahal dekat bini. Yang wajib apa dia? Pakaian yang menutup aurat. Dia duk main habaq laki dia tak pernah beli pun baju kat dia. Tu Mak Long duk pakai apa? Dia beli tudung dengan timba lah Mak Long pakai kan. Dia serlung timba tu masuk kat badan Mak Long, dia tebuk tamatang dan lubang hidung. Nutup aurat dah. Nutup. Clear? Ni beli baju harga 4, 5, 6 ribu tetapi aurat tak tutup. Naik atas kepala. Naik. Dan lagi siapa dia? Orang mati yang mana ahli keluarga dia meratap atas pemergian dia. Tak reda. Pesan. Pesan. Ni kalau ayah mati, jangan duk teriak lebih-lebih, ingat takat sedih sudah, jangan sampai meratap tak reda. Kematian bukan pengakhiran sebenarnya, tetapi bermula episod baru kehidupan. Mati ni bukan pengakhiran. Tuan-tuan. Alah, habislah hidup dia dah mati dah no. Pengakhiran hidup di dunia, permulaan hidup di alam barzah. Habis kita duduk dalam alam barzah, bangkit pula, bermulalah kehidupan yang abadi selepas tu. Di mana? Di akhirat kelak. Akhirat, akhir. Tak ada dah lepas tu. Lah. Mati. Saya pun boleh cerita lah Pak Long. Saya pun tak mati lagi. Mak Long no? Mati ni Mak Long mana tak sedih Mak Long. Kalau saya mati, Mak Long sedih agak-agak. Dengar-dengar tak ada dah. Agak-agak Mak Long sedih tak kalau saya mati. Tapi tak tahulah duk rasa Mak Long dulu. Dengar-dengar tak ada dah. Mana dia Mak Long tu duk mengaji luruh pergi seorang dah tak tahu. Meninggal. Mana tahu Mak Long. Antara kita pun nak mati. Sedih tak mati? Sedih. Kadang-kadang orang yang kita tak kenal pun bila kita dengar dia mati, kita duk dengar orang duk cerita apa dia buat lu, sedih kita Mak Long, sedih. Mati dah. Laki dia ni mati dah. Kita bukan kenal pun lintas kot dalam TikTok kita ya tengok. Kita pun tak nak kenal laki dia, tak pernah tengok, bukan tak nak tengok muka, bayang-bayang pun tak nak kelih. Tapi bini dia duk cerita, ni laki dia ni baik. Cerita, ni contoh lah, tak kata kat siapa. Contoh lah. Tiap-tiap kali malam nak tidur, bini tak payah duk gosok gigi di bilik yak, laki dia duk main tonyoh tang katil. Baguslah. Main duk tonyoh, kenyih bini no. Punya bagus Mak Long. Bini duk tang katil tu kan. Kepala sanak tang kepala katil, laki dia tonyoh ke semua. Allah, baguslah. Baju apa semua laki dia buat main. Dia duduk laki dia buka, laki dia bubuh punya baguslah. Semayang pun tolong mayang kat bini. Yang niat lah, dia lah rokok.
Dia lah sujud punya bagus lelaki ni. Ni bukan takat nasi kangkang, roti kangkang, teh kangkang, kopi kangkang, buah kangkang, semua bagi kat dia lah. Hak kadang kita duduk tengok hak bodoh tu nasi kangkang, hak ni semua kangkang. Ayak kopi pun kangkang, ayak teh pun kangkang. Punya bodoh lelaki, punya bagus. Allah. Bini nak apa semua dia tolong ambil. Bagus ya Mak Long? Bagus. Nak dapat tahu mana Mak Long? Hak duk ada kat rumah ni hak jenis merap. Ayak duk tentu benda minta kat bini suara-suara. Suara saya ayak tu. Bini dia kata 2 jengkai ya. Mau dia tunjuk tu ambil. Dah. Ambil lah. Kadang-kadang bini duduk di depan. Mak Mat tak? Bini pun mai awak. Tu ambil kapek tu tak? Loh, haram jadah tunggu. Jantan lagu ni. Mu hang bongkok sikit, hang gagau sampai kapek tu. Dak panggil bini tu. Ada tak Mak Long lagu tu? Ada. Siapa dia? Laki Mak Long. Tu hak Mak Long jalan mengengkang, dia jalan elok. Sebab apa? Dia kurang gerak, Mak Long yang gerak. Tu Mak Long hak berjalan tu pun semua bewak masuk petak tu mengengkang. Sebab apa? Pimai. Haram dia tak tolong datang apa? Ni bagus Mak Long arwah laki dia tolong basuh baju ni contoh. Dia tanya siapa dia ustaz? Tak ada siapa, ni contoh. Baju laki dia tolong basuh. Tolong sidai. Tolong lipat. Tolong susun dalam almari. Nak taruh mana lagi Mak Long? Tak dapat dah. Bagus. Pak Long pun kalau bini kita hak tua ni mati, mai bini nombor 2 Pak Long, sembang boleh lah. Bagus macam arwah hak pertama, boleh sembang lah. Tak sama ah. Dia nak Pak Long? Sama. Tobat tak sama ah. Hak bini nombor 1 ni lain Pak Long faham kita. Pak Long batuk pun dia tahu Pak Long nak datang apa. Bangkit pergi dapur nak ayah hang lapang kopi. Tu dia nak cucuk tu. 3 kali batuk. Cucuk pun sampai 4 kali. Anak dia kata tu dia nak apa pula mak? Tu dia nak mampu lah tu. Dia kata supaya tak berhenti saat batuk. Tak payah duk karang-karang ayat nak datang apa. Batuk ya. Tahu nak datang apa. Nak cari tahu mana lagi. Belahak pun tahu. Cucu balik. Tok duk main dengan cucu. Tok Wan duk dalam bilik. Dia aduk anak Tok nak pergi lena lah. Cucu kata, awak, no, Wan hang panggil dah. Tak dengar pun, tu dengar dia duduk belahak tadi dah. Tahu dah. Ni belahak sampai keluar anak angkung, haram tak faham bini tu. Hak tok duk peluk cucu. Ambil no bam serai no lomok kat tengah belakang. Nak lomok datang apa dia nak tok, bukan dia nak bam. Ni Pak Long dan mati Mak Long. Betul tak? Setuju tak Mak Long? Mau laki Mak Long mati pun Mak Long boleh lah menikah lain Mak Long oi. Nikah lain Mak Long oi, kira apa duk seorang-seorang tengok era padira menikah bagi tadi. Mak Long pun tak mana lebih kurang dia. Nikah Mak Long. Duk seorang-seorang buat apa? Yang mana yang tak ada laki menikah. Nak buat natang apa menikah tu nikah lah dulu tahu lah nak buat apa. Ni tak menikah memang tak tahu. Nikah. Tapi Mak Long nak dapat lagu lelaki Mak Long tak ada dah. Mak Long baik, nombor ni baik. Tak kata apa ustaz hentam tutuh pergi kata apa bulan depan mai pula. Tengok Mak Long. Bagus. Mak Long nak tahu mana lagi Mak Long. Panyih sambung. Ni nak mandi lah. Habaq kalau abang mati jangan duk meratap sampai tak reda nah. Sedih tu sedih lah, jangan duk meratap. Kalau ayah mati jangan duk meratap. Sebab apa? Tanam dalam diri kita Mak Long. Sebab itulah Mak Long duk tengok dia tulis dekat van tu.
Van jenazah tu. Masjid kita ada van tak? Tak ada tu Imam. Tu mati pergi negeri lah. Ha? Tak nak mati kot ni. Ha. Tu Imam kata tak ada orang mati kot ni. Kira kemahal. Ingatkan mayat pergi negeri. Kat tepi pintu tu tu Imam dia tulis apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak maklum? Tidak. Daripada Allah kita datang, kepada Allah pegang set dalam kepala. Hak ni hak Allah, dia bagi pinjam sat. Sampai masa dia ambil balik, kita nak kata apa maklum? Dan kita pun akan balik. Tak tahu bila. Lah dah tak mati, hidup dah dulu. Tak nak mati ya maklum Main mengaji sampai bila? Tak nak mati lah. Dah mati habis lah maklum Tak mengaji dah. Maklum duduk dalam kubur, ngaji lagi maklum? Tak mengaji dah. Maklum pergi akhirat duduk dalam syurga, ngaji lagi maklum? Tak mengaji dah. Maklum jumpa saya kot dalam syurga. Contohlah tapi rasa betul. Pergi maklum duduk lujur saya duduk tengah-tengah nak pergi ke depan tu. Selisih lah kita kot dalam syurga. Maklum kata, ha ustaz, apa abang, mak baik. Tak ada buat kuliah kan, tak kelapak maklum bidadari duduk tunggu saya tu maklum duduk kalut dengan maklum buat benda tak apa. Tak ada kuliah-kuliah tak kelapak nak mengajar lah maklum Tak mau dah bidadari duduk tunggu saya masa tu. Ngaji ni bila maklum? Waktu lah. Ngaji betul-betul. Waktu lah. Ustaz main mengajar, main dengar. Dah mati habis. Tak ada dah maklum. Ustaz mati maklum tak mengaji. Mengajilah dengan ustaz lain. Tapi sama tak lagu hak ustaz duk mengajar tu. Ustaz mati, dia baca kitab tu. Bila mati, mai ganti orang lain. Mai ganti orang lain. Ustaz tu pun dia baca bunyi sama. Tapi dia ulas tak sama. Jadi maklum ngaji betul-betul. Nah, mengaji betul-betul. Sambung. Maka. Tak mana maka? Maka banyak sangat. Maka mana ni Tok Imam? Maka tak kalah. Maka malaikat Zabaniyah berkata kepadanya, adakah kamu di dalam dunia seperti sifat yang disebutkan itu? Maka mayat itu berkata, aku tiada sebagaimana yang dikatakan itu. Sesungguhnya aku adalah seorang yang lemah. Maka para malaikat itu berkata kepadanya, mengapa engkau tiada benci mereka? Janganlah ia buat perbuatan ini. Orang duk sebut benda kat kita. Sebut ni ada dua. Sebut ni ada dua. Yang pertama sebut baik. Baru ni saya ada baca satu hadis dan viral dah dalam sosial media. Kita baca satu hadis baru ni. Baca satu hadis. Hari apa kita baca hadis tu? Baru-baru ni lah saya baca hadis tu. Tapi saya tahulah ni, tapi saya ulang balik lah. Dia bila kita mati tu Imam, saya mati tu Imam mati, Pak Long mati, dia akan ada dua jenis orang kata. Yang pertama orang kata baik. Yang kedua orang kata tak baik. Dua benda ni ya Pak Long. Sama ada orang kata baik, yang kedua orang kata tak baik. Dua ya. Pernah jadi kepada Nabi SAW di zaman Nabi. Ketika mana ada dua mayat lintas depan Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi duduk dengan para sahabat. Abu Hurairah pun ada, Sayyidina Umar Al-Khattab pun ada radhiyallahu anhum ajma'in. Tiba-tiba lintas mai satu jenazah. Sahabat duduk di belakang, jenazah tu lintas. Sahabat sebut benda-benda baik dekat jenazah tu. Dia ni waktu hidup baik, orang yang baik, orang lagu ni, orang lagu ni, orang lagu ni. Nabi dengar. Nabi kata wajib kat dia. Nabi kata macam tu, wajib dekat dia. Duk sat mai pula satu jenazah yang kedua. Orang dah sebut tak elok, dia ni tak guna, dia ni jahat, dia ni penipu, dia ni penyangak. Nabi kata wajib dekat dia. Sayyidina Umar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi duk dengar jenazah yang pertama lintas, kamu kata wajib. Jenazah yang kedua lintas pun
Kamu kata wajib. Wajib apa? Nabi kata ketika mana jenazah pertama tadi lintas di depan aku, hampa kata jenazah ni baik, jenazah ni orang soleh, jenazah ni lagu ni, jenazah ni lagu ni, maka wajib untuk dia syurga. Mai pula jenazah yang kedua, hampa kata macam-macam pula kat dia. Jenazah ni tak guna, kawan ni masa hidup dia tak baik, kawan ni, maka wajib untuk dia neraka. Nabi kata, hampa ni adalah saksi Allah di atas muka bumi. Jadi kita ni Pak Long, nak kata apa? Kita nak orang kata kat kita lepas kita balik ni lagu mana? Allah baguslah Abang Mat ni, bagus sungguh lah dia ni, Allah oi. Orang baik-baik lagu ni Allah Ta'ala sayang, ambil cepat. Nak lagu tu tak? Ataupun kita kata, dia ni Ustaz Emo elok lah mampu pun. Kami pun orang itu duduk fikir dah nak buat racun dekat makanan dia, orang mati. Lambat mampu ni. Sampai orang kata hak jahat ni lihat ni Ustaz Nur sebab dua-dua nyawa ni apa? Dia tak mau nak mampu. Ni dia. Kita nak orang bunyi lagu mana? Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menjadikan orang yang meratap itu dalam api neraka 12 baris. Nabi kata, siapa hak duduk di dunia dia suka meratap, bila dia mati dalam neraka, Allah Ta'ala letak dia 12 baris. Satu baris di sebelah kanan, isi neraka, dan satu baris lagi di sebelah kiri mereka. Kemudian menyalaklah mereka atas orang isi neraka seperti salakkan anjing. Dia duduk dalam neraka 2 baris. Satu baris belah kanan, satu baris belah kiri. Lepas tu duduk menyalak. Menyalak lagu mana? Menyalak lagu anjing. Anjing, wow, 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 menyalak tak berhenti tak? Anjing ni dua. Yang pertama menyalak, yang kedua lidah tak pernah duduk dalam mulut. Anjing lidah pernah duduk dalam mulut. Semua duduk keluar jatuh. Orang hak tak kerti bersyukur lagu anjing, bagi banyak mana pun tak pernah cukup. Dan satu riwayat lagi kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Tahun depan. Satu lagi kita sambung tahun depan. Wallahu a'lam. Ngaji ni bukannya lama sejam gitu berhenti lah. Tu pun orang tak mau main mengaji tu. Dia pesan pula, Ustaz, saya ingat duk ngajak lama sangat, kami tak akan nak tunggu. Dia ingat Ustaz tu pun larat nak ngajak lama-lama. Ngajak lama pun tak guna, ngajak sikit pun tak ada rugi apa belum. Jadi sejam-jam lebih berhenti lah. Tu pun orang tak mau main. Dia boleh duduk di kedai kopi ni lagi tau. Sedangkan duduk di kedai kopi ni lagi teruk pada main dengar mengaji. Pak Long main duduk sejam. Pak Long cakap tak? Tak. Pak Long dengar Ustaz cakap. Duduk di kedai kopi tu dah lah nak kena bayar duit kopi. Nak kena fikir pula nak menyembang apa. Mana teruk? Teruk duduk kedai kopi. Tapi dia tak. Kedai kopi dia tak nak berhenti. Kuliah dia tak nak main. Jadi malam ni alhamdulillah ada banyak benda yang kita belajar. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Macam biasa Pak Long, dekat pintu-pintu keluar sana ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir, miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Dan siapa nak dapatkan minuman tok koko boleh dapatkan dekat aitas saya di luar sana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.